Korang tahu tak ada seorang pemimpin yang berani, bijak dan betul-betul nak majukan negaranya. Tapi akhirnya beliau digulingkan bukan sebab gagal, tapi sebab rakyatnya sendiri termakan hasutan pihak luar. Nama beliau Muhammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran pada tahun 1951. Masa tu, minyak Iran bukan milik rakyat sendiri. Yang kau untung syarikat British. Rakyat Iran tak dapat apa, habuk je. Mossadegh tak puas hati, lalu membuat keputusan gila. Beliau nasionalisasikan industri minyak. Maknanya, semua minyak Iran hasilnya untuk rakyat Iran. Tapi, korang ingat British nak diam? Tak weh, mereka mengamuk. Sebab minyak tu umpama lombok emas di tangan mereka. Jadi mereka pun pusing cerita. Cakap Mossadegh ni penipu, pengkhianat, tak reti urus ekonomi. CIA dan MI6 masuk campur, upah orang buat rusuhan, sabotaj ekonomi Iran, sampai rakyat sendiri mula percaya bahawa Mossadegh perosak negara. Rakyat yang dulu menyokong beliau sekarang menentang beliau. Akhirnya pada tahun 1953, Mossadegh digulingkan dalam satu rampasan kuasa. Siapa yang naik selepas itu? Pemimpin yang ikut telunjuk barat. Minyak Iran kembali ke tangan asing. Rakyat terus miskin. Barulah mereka sedar mereka dah kena game. Tapi semuanya dah terlambat. Pengajarannya, jangan senang sangat termakan hasutan. Kadang-kadang perubahan tu memang sakit, tapi untuk jangka masa panjang. Jangan sampai kita ditipu untuk menjatuhkan pemimpin yang tengah berusaha untuk mengubah sistem. Sebab bila pemimpin itu jatuh, yang naik nanti mungkin lagi teruk. Dan kita pula yang merana. Apa pendapat korang? Tulis di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan follow channel aku. Aku Mak Cerita, aku suka bercerita.